Pesawat AirAsia lakukan pendaratan cemas enjin kanan terbakar. Terkini, alamak, baru ni, apa dah jadi ni? Apa dah jadi ya? Baik, seramai 171 penumpang dan kru pesawat AirAsia AK-128 mengalami detik cemas apabila kapal terbang dinaiki mereka mengalami kebakaran pada enjin kanan. Okey. Kejadian berlaku semalam 26 Mac 2025 malam tadi lah, actually pukul 10 malam schedule departure dia, tapi dia departure dia pukul 10 minit malam. Pesawat jenis Airbus 320216 ni kapal ni Dynamite Alpha Quebec Golf kan. Baru ni ada juga saya fly kapal terbang ni kan. Kita apa? Kapal tu kalau kita tengok status dia diverted to cool diverted to cool disebabkan oleh enjin kanan dia terbakar. Dan dia terus melakukan semua jenis drill lah, emergency checklist apa semua, dan dia berpatah balik dan mendarat dengan selamat. Ada 171 orang penumpang termasuk anak kapal, semuanya selamat alhamdulillah, berjaya mendarat lebih kurang pada jam 12 suku tengah malam macam itulah. Itulah yang actually yang berlaku. Okey, kalau kita tengok video ni dekat flight radar kapal terbang tu berlepas pada pukul 10 malam. Dia climb tak sampai 5,000 kaki pun, dia dah level off dekat lebih kurang 4,000 kaki, dan dia pusing sekejap lah, dia holding, buat checklist, buat apa semua yang patut, dan barulah dia memulakan percubaan untuk mendarat dan alhamdulillah dia berjaya mendarat ke semua 171 orang yang ada dalam kapal terbang tu semuanya selamat lah. So itulah kan tuan-tuan dan puan-puan kan, baru ni pesawat Malaysia Airlines, ni pesawat Asia pula dah kena kan. Aduh, memang sedikit merisaukan lah kan. Benda-benda macam ni memang menakutkan ramai orang lah. Tapi macam inilah nak bagi tahu kan, kecemasan ataupun benda-benda technical problem macam ni jarang nak berlaku, sangat-sangat jarang nak berlaku lah. Tapi bila berlaku tu kita rasa risau, kita rasa cuak jugalah kan. Pesawat yang Airbus C20 ni registration dia Dynamite Alpha Quebec Golf, dia ada logo tulis Malaysia lah, ada macam lukisan dekat situ. Lepas take off dah ada problem dengan enjin. Kalau kita nak tahu punca dia, yang kita tak ada maklumat yang sangat-sangat terperinci lah, sebab benda ni baru je berlaku tengah malam tadi kan. Daripada berita yang saya tengok ni pun, dia cuma bagi tahu ada pneumatic punya ducting tu macam pecah lah. Pemeriksaan awal mendapati pesawat mengalami kerosakan pada pneumatic ducting burst yang menyebabkan kebakaran pada enjin. Dan menyebabkan enjin tu terbakar. Yang rasmi kita tak tahu lagi kita kena tunggu siasatan dulu apa semualah. Mungkin kenyataan daripada pihak CEAM apa semualah, pihak airline apa semua. Anyway, saya bagi tahu dulu awal-awal, saya tidak mewakili mana-mana airline, saya just cerita based on news yang ada ni lah, dan sedikit pengalaman yang saya ada lah. Dan kalau nak tahu kan, kapal terbang Airbus ni actually kapal terbang airline ni macam Boeing 737 ke MAS tu ke batik tu kan, dan juga Asia pakai Airbus 320 321 ni. Memang kapal terbang airline ni kita ada sistem fire extinguisher yang agak canggih lah. Sila berlaku macam ni, dia akan bunyi warning dalam kokpit tu. Tapi bunyi warning ni adalah bunyi warning yang memang kita tak nak dengar langsung seumur hidup. Kalau sepanjang kita jadi pilot ni, kita tak nak lah dengar bunyi-bunyi itu kan, sebab memang bunyi itu sangat-sangat menggurukan. Tapi setiap hari sebelum memulakan flight, memang pilot akan buat, kita panggil dia engine fire test lah. Tengok video ni sekejap bila kita buat engine fire test ni, kita nak check lah, maknanya sistem tu betul-betul berfungsi, supaya jika berlaku keadaan yang macam ni yang betul ni, so that memang benda tu berfungsi. Dan pilot ada checklist yang perlu dilakukan lah. Kita boleh padamkan api tu insyaAllah. Macam dalam kes ni pun, alhamdulillah juruterbang berjaya memadamkan api tu, dan membuat checklist lain untuk memastikan kapal terbang tu, orang kata selamat lah apa semua, dan terus mendarat di KLIA 2 lah. Pihak bomber airport lah, kita panggil dia AFRS tu, berjaya datang dan memastikan memang kapal tu dah tak bakar lagi, dan penumpang-penumpang apa semua dapat dipindahkan dengan selamat ke terminal. Jangan duk sibuk dulu flight ganti ke apa tu. Yang penting first safety dulu. Kena selamat dulu. Kau nak sibuk nak travel, tak selamat nak buat apa kan. Jadi semua dah selamat dulu. Biasanya pihak airline akan
support, akan assist semua benda lah. Dan kalau menjadi macam ni keadaannya kan, mungkin hotel ke apa ke, and then transfer to the new kapal terbang yang lain ke apa semua, itu airline akan uruskan lah. Tak kisahlah airline mana sekalipun, memang dia ada prosedur dia lah. Okay, so itu actually yang berlaku pada pesawat Asia pula lah. Pesawat Asia pula dah. Ini malam tadi lah. Malam tadi enjin terbakar, patah balik. Alright, kita doakan lah, ni dah dekat-dekat nak raya ni kan. Semoga perjalanan kita sentiasa selamat. Okay, kita tak nak lah benda macam ni berlaku lagi ya, kalau boleh kan. So janganlah kita nak nak menghentam dulu mana-mana airline kata isu maintenance lah sebab low cost. Bukan, ini bukan masalah isu low cost ke high cost, apa-apa cost sekalipun, kosmetik bukan ya. Ini actually ialah technical issue kan. Memang dalam dunia ni kena faham satu benda, semua airline ni dia punya regulation dia sangat ketat. Okay, memang di Malaysia lagi lah, Malaysia sangat strict untuk pengetahuan semua, di Malaysia ni sangat strict. Kita punya schedule maintenance apa semua ni memang sentiasa dipantau, sentiasa dimonitor oleh pihak berkuasa lah, which is CAM lah kalau di Malaysia ni, Civil Aviation Authority of Malaysia ni lah. Memang tak boleh nak lari, memang tak boleh tipu. Semua benda is documented, semua check, kena ada, dia ada schedule dia memang kena ikut, dan kena sign, kena chop by license engineer apa semua tu. Itu prosedur tu memang sangat ketat. Jadi nak bila nak jadi cerita macam ni, dia dah sampai masa dia nak rosak, dia nak terbakar, kita tak boleh buat apa pun. Di luar bidang kita, cuma kita boleh minimumkan risiko tu lah, dan memastikan safety semua pihak. Pihak anak-anak daripada anak kapal, daripada airport, semua orang kita nak selamat. Kita tak nak berlaku apa-apa kecelakaan ataupun itulah benda-benda yang tidak diingini lah kan. Alhamdulillah semua orang dah melakukan tanggungjawab mengikut tanggungjawab masing-masing kan, dan semuanya selamat. Itu yang penting lah, itu yang paling penting. Alright, itu dah sikit info yang Abang Kapten ada. Kalau ada lagi yang terbaru, insyaAllah Abang Kapten akan share. Alright, Assalamualaikum, bye bye.